Assalamualaikum geng. Hari ni korang teman aku blender cabai. Esok kita nak niaga geng. So, teman aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cili ni, cili kering ni, cabai kering ni, kita rebus dah, jadi kita potong. Lepas tu baru kita tapis. Disebabkan oh ya. Bila kita tapis, mana penapis dia? Kita pakai tapis yang ini. Lepas tu kita masukkan kat sini. Okey. Oh, lupa lah nak tengok angle kamera tadi kan. Ngam ke? Oh, ngam lah macam tu kan. Alright. So, kita tapis biji-biji dia. Tapi ni selalunya aku akan buat 2 kali. Sebab aku tak nak buat sekali. Sebab biji dia kan. Orang nak makan cabai ni, bukan nak makan biji ni tak? Oh, ada pedas cabai. Ah, ya. Sekejap lagi lepas tapis, aku tunjukkan kat korang. Macam mana dia punya ni. Macam mana dia punya apa tu? Dia punya biji dia. Banyak mana? Alah, banyak oi. Ini tapis yang pertama. Tapis dulu. So, setiap hari Ahad, macam ni lah. Aku akan buat sambal. Lepas tu, aku akan bersihkan semua dapur. Ini kau nampak selera kan? So, lepas masak kan, baru aku bersihkan semua dapur. Setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad. Bukan setiap hari cuti tau. Setiap hari Ahad. Okey. Okey. Kau tengok aku tapis Okay. Kau tengok nampak? Banyak gila. Kau nampak? Kau nampak? Oh, banyak kan? So, kita tapis lagi sekali. Lepas tu, baru kita blend. Okay? Ini proses untuk blend pula. Disebabkan yang apa tu? Blender yang baru belum lagi dipilih dan sampai. Dan belum dibeli. So, kita pakai blender lama. Ini blender ni daripada tahun 2010 lebih kurang. 2010. So, jom kita try. Bismillah.
Kadang-kadang blender ni dia boleh stop sendiri, dia panas. So tadi kita dah tapis 2 kali, kan? Nampak? Masih lagi ada biji dia. So kita blend juga. Lepas tu kita masukkan dekat sini. Bismillah. Nampak? Kita masukkan kat mana? Kita masukkan kat sini. Iaitu sambal dia. So, kita tunggulah sambal tu siap. Okay, geng. Jom kita potong bawang lagi. Kita potong bawang pula. Kalau dengar aku potong bawang ni tak susah, geng. Macam ni je. Kan? Kopek je ni. Kita kopek je ni. Lepas tu kita buang dulu kulit. Okay. Okay, lepas tu kita potong je 4. Settle. Sebab nanti kita nak blend. Maklumlah blend tak sampai lagi. Tak pilih lagi kan. So macam mana? Tunggu je lah. Ada duit kita boleh blend baru. So yang ni proses untuk kita nak blend bawang dan nak hiris bawang. Yang ni kita buat hirisan mayang nanti tau. Kalau korang tak tahu irisan mayang tu apa, korang search lah kat Google. Ada irisan mayang, ada yang kita potong 4 untuk kita blend dan kita letakkan sambal nasi lemak. Jangan kedekut game, buang di kulit dia. Ada kadang kulit dia tu yang buat tak best tu. Sebab kulit dia ada yang keras kan. Kulit-kulit tua orang panggil. Korang buang je. Tak rugilah. Janji nasi lemak korang rasa sedap. Sambal dia. So, jadi masuk. Yang ni bawang tak cukup. Sebab tadi kita buat sekilo kan. Sekilo cabai. Cabai kering. Nanti aku tunjukkan cabai yang kita dah masak. So korang kena stay tune je lah. Aku pun malas nak buat video sampai 2-30 minit kan. So, kita buat video yang 10 minit pun dah cukup kot. So korang boleh lah follow TikTok aku. Korang type je Pomat Tojumoru. Ada je TikTok aku. So kat situ aku buat affiliate kan. Affiliate. Kalau korang follow tu alhamdulillah. Boleh aku follow balik kan. Tapi korang bagi tahu lah korang follow daripada mana kan. DM aku kan. Kalau korang tak bagi tahu, kadang aku terlepas pandang dia tu. Waimah hari-hari buka media sosial pun kadang terlepas pandang kat situ. Daripada korang yang follow aku dekat YouTube ni kan. Terima kasih tau. Terima kasih sangat-sangat. Usaha yang kecil korang tu bagi impact yang besar dekat aku ni. Kita nak jadi artis tu tak adalah. Influencer tu apa tak lagi kan. Influencer. Stop. Sekejap. Mana dia? Belum beli. Okay geng.
Kita dah settle potong cabai, rebus cabai, potong cabai, tapis cabai, blender cabai. Kita dah potong bawang, jom kita tumis pula. Yang ni dah siap untuk tumis. Lupa dah tadi, geng. So, korang jangan terpandang benda ni plastik. Aku lupa nak buka itu tadi. So, bila dah kena panas kan, dia jadi macam ni. Ini sambalnya. Mantap lagi. Elok je pekat warna merah kan. So, kalau korang nak rasa sambal ni, kan, aku ada buat untuk catering. Korang nak 5 pack ke, 10 pack ke, 20 pack ke, 30 pack ke, tak ada masalah. Korang bagi tahu dia. PM je aku. Tapi siapa yang nak beli satu ke apa kan, korang datanglah dekat gerai aku. Gerai aku tepi jalan je, geng. Korang tengok je dekat apa tu? Dekat VTT aku tu, dekat video TikTok ada, video YouTube pun ada. Korang tengok. Aku niaga dekat Semban 2 je. Sambal memang mantap, geng. InsyaAllah sedap. InsyaAllah sedap, insyaAllah tahan lama. Kau jangan risau. Jom kita pecahkan gula merah dulu kat dalam ni. Lepas tu kita campur sikit dengan gula Melaka. Lepas tu baru kita masukkan gula biasa. Aku pakai 3 gula ni. Aku pakai 3 gula. Yang ni resepi turun-temurun tau. Bukan main-main punya resepi. Yang mana rasa macam, alah, kenapa pakai banyak gula kan? Itu terpulang dekat korang. Yang ni aku belajar dekat tukang-tukang masak yang lama-lama dulu kan. Dia orang ajar aku. Lepas tu aku campur dengan resepi mak mentua aku. Macam aku dulu ada banyak mak mentua. So, dia orang punya resepi semua lain-lain. Aku gabungkan sekali. Macam tu lah cerita dia, kan? So, siapa yang nak rasa sambal ni, korang boleh PM aku, DM aku. Terima kasih yang mana subscribe, yang mana follow, tekan loceng apa semua tu kan. So, korang share lah video aku kan. Mana tahu boleh jadi artis pula. Boleh jadi influencer. Okay, geng. Apa-apa buat. Assalamualaikum.